Sport rim 11 original. Original. Oh. So hari ni kita berada di Stadium Shah Alam untuk event Honda Day 2025. Kita nak tanya owner-owner dekat sini, setup suspension tu keperluan ataupun memenuhi kehendak semata-mata. So yang ni version Honda City. Okey bang, saya nak tanya abang sikit. Boleh tak abang bagi tahu setup suspension abang apa? Abang pakai apa? Adjustable BC V1. BC V1. Berapa inci ni? Set berapa inci? Yang ni set berapa inci? Lower dia. Lower dia saya main adjust je. Adjust sendiri? Adjust sendiri. Oh, adjust sendiri. Oh. So, setup sport rim dengan tayar? Sport rim CE28, Pro Max ET28. Tayar 205 50 AD09. Oh, untuk setup sahaja adjustable termasuk tayar sport rim berapa dah habis? Kira anggaran kasar lebih kurang 5,000 lebih. 5,000 lebih. Oh, so untuk setup dengan harga abang rasa puas hati tak? Puas hati. Puas hati Sebab kita main kereta ni memang kita itu makanan dia kan. Untuk setup apa orang kata setup suspension ni bang kan. Dia keperluan ke ataupun kita sekadar nak memenuhi keinginan je bagi abang? Keperluan. Keperluan. Dia punya comfort dia tu puas lah. Puas lah. Boleh cerita sikit tak abang? Setup suspension abang pakai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kereta GMC ni saya set up menggunakan adjustable BC V1. BC V1 Okay. So yang ni bang, boleh kita tengok sikit lah. So yang ni setup berapa inci ni bang? Sekarang abang pakai rim 16 42 7JJ. So yang ni kereta daily ke macam ni bang? Alhamdulillah ni kereta daily. Kereta daily macam ni? Daily, Oh gilat. So okey bang, tayar berapa ni? Tayar PS4 16 50 205. Suspension siap dengan sport rim, tayar berapa dah habis untuk suspension? Untuk hari tu BC dalam 3,000. Sport rim 11 original. Tayar sebiji dalam 4.5. Michelin Pilot Sport 4. PS4. Oh, so yang ni total dalam 15. InsyaAllah dalam 15. Setup 15,000. So dah habis hampir 15,000. Untuk GM2 kan? GM6 ke? GM6. Oh sorry, GM6. Okay, untuk GM6 15,000 berbaloi ataupun tidak? Dari segi minat, dari segi setakat ni abang pakai berbaloi lah. Bagi abang berbaloi lah. Okay bang, kebanyakan orang ni dia fikir kita buat setup suspension ni macam suka-suka kan. Tapi bagi abang, kita setup fitment suspension ni keperluan ataupun hanya memenuhi keinginan je? Keperluan Sebabnya untuk kita punya comfort, hari-hari kita naik, kita rasa macam feel dia absorber yang bagus untuk perjalanan yang bagus lah, selamat, bagus dan itu sajalah. Alright. So boleh tak bagi tahu kita setup suspension apa yang abang pakai? Ni saya pakai brand TEG lah ni. TEG soft hard. Soft hard. So berapa anggaran abang habis untuk buat fitment macam ni? Oh ni ni dalam sekali adjustable lah. Betul. Semua harga dekat 3,000 juga. 3,000. Sebab ini sebab saya R&D tau. R&D spring sebab dia tak boleh tengok panjang dia berapa. Betul. Kan kita nak adjust lagi. Betul. Ni halo dia. Lepas saya pergi buat bagi keras sikit. So ni saya buat lebih keras ni. So yang ni setup tayar berapa? Sport rim dengan tayar? CE28 CE28 ET28 Pro Max. Tayar 205/50 Evan ni Evan Nova. Yang ni memang on road lah. Ya, memang on road macam ni. Tak ada masalah sangat ah. Tengok dia terbakar.
sana ni. Memang on the road. Dia memang ujung-ujung ke? Kereta bukan daily lah. Kira weekend lah. Kereta ganjur. Setup suspension ni dia keperluan ataupun sekadar kita nak memenuhi keinginan dia? Tapi keperluan juga. Bila corner kan, nanti dia tak buang. Kalau macam standard, kita bawa lori atas sebelah dia jadi tengah-tengah tu. Penting keselamatan. So setakat ni puas hati tak puas hati setup macam ni? Setakat ni puas hati lah ni. Puas hati ya? Sebab sebelum ni saya pakai BC. BC saya dah jual, saya try pakai ni. Sebab BC kita memang semua dah tahu lah, BC memang best lah. Tapi saya try pakai BC lah. Alright. Bang, boleh cerita sikit tak pasal setup suspension, tayar, sport rim? Okay, boleh. Untuk suspension saya pakai daripada TEG brand. Adjustable. Untuk rim saya pakai CE28 Made in Japan Made in Japan. Spec 16 7JJ dengan ET33. Tayar saya ambil dari GT Radiant, Indonesia punya brand. 205 5016. Setup ni berapa total habis semua? Untuk adjustable, sport rim, tayar. Dalam 9 ke 10 lah. 9 ke 10 ribu lah. Adjustable 2000, 3000. Adjustable dalam 1006. 1006. Sport rim dalam 7000. 7000. Setup tayar 430 sebiji. So total anggaran 9000. 9000 lah. So untuk setup macam ni bang, setup macam ni 9000, puas hati ke tak? Puas hati bang. Puas hati ya? Puas hati. Kita ramai orang kata suspension standard dah sedap. Okay. Kan? So bagi abang setup fitment suspension ni keperluan ataupun memenuhi kehendak je? Bagi saya keperluan sebab kadang-kadang kita tak tahu kan kereta kita bila kita tukar adjustable, kereta kita lagi stabil. So untuk kita ambil corner, biasa kadang-kadang kita naik genting ke apa kan. So dia lagi tune lah untuk dia pegang kita punya kereta tu. Saya suggest sangat untuk pengguna kereta di luar sana untuk tukar adjustable ke sport spring ke, ikut kepada bajet masing-masing lah. Saya bajet low, so saya ambil ETEG. Tapi kebanyakan ada yang ambil BC, SWL, ikut kepada pengguna sendiri dia punya kemahuan sendiri kan. Ikut poket sendiri. Berbaloi ataupun tidak? Berbaloi sangat. Memang berbaloi gila. Alright. So kebanyakan kereta Honda City dekat sini kebanyakannya dah pakai adjustable, memang lowered slam, 1 jari, setengah jari, RM1. So dekat sini memang bagi aku diorang memang dah kebanyakan pakai adjustable lah. Dan kebanyakannya yang aku tanya diorang semua guna kereta as a daily use. So memang tak ada masalah sangat, tak ada masalah untuk diorang bawa kereta tu hari-hari. Tapi aku nak suggest kat korang satu setup suspension untuk korang yang tanya setup apa yang sesuai untuk bawa daily use. Macam kereta projek kita orang ni Honda City JM6. Kita orang gunakan size rim 16 inci dengan tayar 205 45 16. So kalau korang tengok fitment, kami set depan 2 jari dan belakang 2 jari setengah. So kami pakai adjustable high-low soffit daripada Pro Expert yang jenis 32 step. Yang tu kita orang memang set paling lembut untuk keselesaan lah. So cost macam yang kita orang buat ni, adjustable high-low soffit Pro Expert dalam RM2,000. Sport rim siap tayar dalam 2000, so total cost dalam 4000 untuk dapatkan setup macam ni. Tapi apa pun, yang penting bukanlah harga tapi kualiti. Kualiti daripada segi sport rim, kualiti tayar dan kualiti adjustable yang kita pakai. Yang penting kita boleh pakai dengan selamat, boleh buat daily use, tak ada masalah sangat, kereta handsome. So itulah dia, kita dah tanya ada yang setup 5000, ada yang setup 3000, ada yang setup sampai 15000 hanya untuk suspension. Jadi untuk korang rasa setup suspension ni cukup standard, dah cukup mantap, ataupun kita kena upgrade juga suspension ni sikit-sikit untuk keselamatan dan kepuasan kita. Kita spend 15000 pun untuk kita juga bawa, bukan untuk orang lain. Ada orang suspension original kilang tu memang dah cukup sedap dah untuk diorang, tapi ada setengah orang rasa original kilang ni lembut, goyang. Jadi apa pendapat korang? Next, kita nak check setup suspension kereta apa pula?
Yang tu korang kena tunggu. Sebelum tu korang subscribe dulu YouTube Mr. Absorber. Kita jumpa dekat next video. Jom belanja aku like, subscribe dan share video ni. Kita jumpa di next video. Jom kita pandu kereta lama seperti baru. Ciao.